Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, bertemu lagi di channel Encik Nelayan. Kali ni saya nak kongsikan dengan tuan-tuan pokok durian Blackthorn. Okey, plot yang sini adalah pokok yang Blackthorn punya lah. Okey, saya sebenarnya tersilap masa dia start keluar putih itu hari. Bukan, dia keluar mata ketam itu hari ya. Masa sebelum dia kembang bunga, saya silap isi baja. Saya isi boron 2 kali. Lepas tu saya terus bagi baja buah Novatec. Tengok apa jadi kat pokok ni. Saya pun risau ke. Satu pokok ni ada 4 saiz. Okay, tengok kat sini ya. Ni saiz yang ni. Okay, ni bunga keluar. Semudahan dia keluar bunga sampai kat atas tu. Okay, dia ada juga yang saiz-saiz macam ni. Saiz-saiz bunga sedang kembang. Ni saiz bunga baru lepas batang mancis ya. Sampai atas ni. Okey, ni semua baru nak keluar ni. Oh, pening. Tapi alhamdulillah ada juga yang sedang-sedang besar-besar macam ni ya. Ni. Okey. Ini sedang-sedang macam ni bentuk saiz buah dia. Ni. Pun banyak jugalah satu pokok ni. Saya ingat satu yang pertama ni, yang saiz-saiz macam ni, besar-besar ibu jari ni. Ingat tak kurang dalam 100 biji. Sampai dekat atas tu. Yang keluar bunga pun banyak. Ya, semua. Ni bunga belum kembang lagi. Yang ni dah besar-besar jari. Tu semua besar-besar jari. Tu belum kembang. Ni mata ketam. Mata-mata ketam. Ni batang-batang mancis. Ni baru nak keluar mata ketam. Ni. Okay, kita pergi tengok pokok sebelah pula. Blackthorn yang ni. Okey, hari ni 15 hari bulan 4 2026. Okey. Bulan 4 2026 ya. 15 hari bulan. Okay, ni saiz ni. Belum. Ni saiz sedang-sedang ni. Ni saiz-saiz sedang macam ni. Okey, pokok ni ada 5 peringkat 5 peringkat. Okey, ni belum pecah bunga. Ini saiz sedang macam ni. Ni, yang ni baru kecil keluar mata ketam. Ni sama baru nak keluar ni. Ni semua nak keluar ni. Yang ni saiz-saiz sedang macam ni. Kat atas tu semua saiz bola pimpong. Saiz bola pimpong. Ini saiz bola pimpong. Blackthorn, saiz bola pimpong. Okey, kita pergi dekat pokok sebelah ni tengok saiz-saiz buah dia. Allahu Akbar. Ni musang king. Saiz-saiz macam ni. Ni besar sikit. Yang ini saya pun seram nak tengok dia punya buah dia. Ni. Ni semua dah kembang Ni. Sampai ke atas tu banyak tu. Sampai ke atas banyak. Okay, ni musang king. Ni saiz-saiz macam ni Musang king. Besar ni. Ni. Ni.
bolehlah nak makan insya-Allah lepas. Walaupun banyak, kalau diikutkan untuk tahun ni memang betul-betul meletup kan kat kebun ni, tapi disebabkan perubahan cuaca apa semua, banyak juga pokok yang kecundang. Blackthorn paling banyak kecundang. Tapi kalau saya target satu pokok ada yang hampir 100 biji macam yang ni. Saya target pokok ni 100 biji sampai ke atas tu. Tapi tengok ni, semua kaki ayam. Semua kaki ayam. Tapi tak kurang 50 biji insya-Allah ada. Ada lagi buah yang tinggal, tak kosong lah. Ni pokok double planting Musang King dengan Blackthorn ya. Ni Blackthorn, ni Musang King. Okay, masih ada lagi yang saiz kecil-kecil macam ni pun ada lagi tinggal. Dekat atas tu pun ada yang saiz besar-besar bola pimpong. Tu semua saiz bola pimpong lah. Yang ni baru nak keluar putik, baru nak keluar apa? Nak keluar mata ketam. Yang ini Musang King lah. Musang King ni pun ada lagi buah dia. Ingat dalam tinggal 20. Kalau dikirakan buah tu semakin membesar, silap-silap daripada 20 yang ada sekarang ni, silap-silap boleh tinggal 2 biji ataupun habis langsung tu kita kena ambil kira. Sebabnya saiz besar-besar ibu jari bola pimpong tak semestinya lekat ni pun ada lagi banyak, alhamdulillah. Okey, nak pergi kat sini. Allah. Ini habis kecundang, tinggal dalam 20 biji ya. Cuma harapkan yang fasa yang baru untuk bunga yang terik ni adalah rezeki sikit kan jadi. Yang ni mungkin pembantu lah. Kalau ikutkan pokok ni semua itu hari bunga dia penuh sampai ke atas, tapi tak ada. Semua habis, tengok. Ni semua habis. Semua saya dah buang. Harap-harap yang kali ni dia akan keluar lagi lah, sebulan lagi dia akan keluar bunga balik. Cuma yang terik ni tadi, yang terik pertama ni, buah dia semua dah besar-besar ni ya. Adalah sikit tinggal dalam 10-20 biji macam tu. Harap yang ni lah yang akan keluar baru ni. Ni semua nak keluar ni. Ni nak keluar. Kita harap yang tu je lah dapat support, insya-Allah. Okay, kita pergi kat pokok sebelah ni pula. Pokok sebelah ni pun alhamdulillah banyak jugalah. Dalam 5-60 biji macam tu. Ada tu. Ni semua dah besar-besar macam ni lah. InsyaAllah ada rezeki Ni. Kalau macam ni seronok sikit lah tengok. InsyaAllah ada potensi untuk jadi buah lah. Okey, sekian perkongsian ringkas saya untuk bahagian plot yang kawasan ni. Kita akan berjumpa lagi di sesi akan datang. Saya akan share perkembangan buah-buah semasa dan cara macam mana kita nak bagi pokok kita ni berbunga. Contoh kita nak paksa dia daripada fasa pertama ni buah tak lekat, kita nak cepatkan dia supaya dia keluar bunga balik semula. Teknik dia tu ada ya. Bukan kita tunggu okey yang bunga ni tak jadi, semua jadi kaki ayam, kita nak tunggu balik 6 bulan akan datang. Tak, kita tunggu sebulan lepas tu dia keluar bunga balik. Macam mana teknik nak bagi pokok durian kita ni berbunga. Okey, sekian.